Yang ini Toyota Velfire tahun 2012, register dekat Malaysia 2015, spek ZG. Spek ZG ni kira high spec. Okay, kalau korang tengok dekat mata dia, okay, dah ada LED, memang lawa lampu dia, kita dah tukar dah. Okay, so dia punya rim pun, okay, kalau korang tengok, rim pun kita dah tukar jadi Modelista punya rim. Okay, bunga pun masih tebal lagi. Untuk dalam dia memang lawa. Sebab apa? Kalau korang tengok, okay, dia ada memory seat. Okay, dekat sini ada button-button macam biasa. Dia guna push start button. Lepas tu dia punya steering pun multi-function steering. Ada auto cruise. Lepas tu mileage dia pun very low mileage. Dalam 103,000. Okay, so dia ada Android player juga. Nak cari Velfire yang ada sunroof dengan moonroof memang susah. Kereta ni didatangi dengan sunroof dengan moonroof. Siap ada display monitor kat tengah tu. Aircon depan, belakang, kiri, kanan. Lepas tu, korang tengok design dia. Dia pilot seat. Okay, dengan design menjalan-jalan macam tu. Ada electric seat juga. Lepas tu dia boleh letak kaki kat sini. So kalau untuk orang jauh nak duduk belakang pun memang sangat selesa. Okay, dari segi keluasan pun selesa. Dia ada tempat pemegang ni. Dari segi keluasan belakang ni lebih kurang sama dengan Velfire yang lain. Okay, kerusi ni korang boleh naik ke atas ataupun korang boleh turunkan macam ni. Lepas tu dia ada power boot. Untuk spek ZG dia memang special dalam power boot. Lepas tu kalau korang tengok, dia punya lampu pun dah berbeza dengan spek ZG yang lain. Sebab owner pun dah tukar kan. So kalau korang berminat, korang boleh contact saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.